Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam ini tumpuan peminat bola sepak tanah air tertumpul sepenuhnya ke Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Kita bakal menyaksikan aksi suku akhir pertama Piala Malaysia 2026 yang mempertemukan dua kelab dengan sejarah tradisi yang cukup besar, Negeri Sembilan FC menentang Selangor FC. Pertembungan malam ini bukan sekadar mengejar slot ke separuh akhir, malah ia merupakan ujian taktikal yang amat penting buat kedua-dua pengendali pasukan. Negeri Sembilan yang bertindak selaku tuan rumah pastinya ingin memaksimumkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri bagi membawa bekalan selesa ke Stadium MBPJ bagi perlawanan timbal balik nanti. Skuad jang bimbingan Nizam Jamel dijangka akan menerapkan corak permainan yang lebih berdisiplin di bahagian pertahanan bagi mengekang asakan bertubi-tubi pelawat. Kestabilan di bahagian tengah akan menjadi kunci utama buat mereka untuk melancarkan serangan balas pantas, memandangkan rekod pertemuan sebelum ini membuktikan Negeri Sembilan mampu mengejutkan pasukan besar menerusi transisi permainan yang efisien. Manakala bagi Selangor FC, status mereka sebagai gergasi bola sepak Malaysia meletakkan tekanan yang tinggi untuk mencatatkan kemenangan. Di bawah kendalian Kem Panggon, Selangor kini mempamerkan corak permainan high pressing dan penguasaan bola yang dominan. Kehadiran pemain import baharu dalam jendela perpindahan Februari ini dijangka memberikan dimensi serangan yang lebih variasi buat jentera hadapan gergasi merah. Secara keseluruhannya, kita bakal disajikan dengan satu perlawanan yang penuh dengan intensiti dan kualiti taktikal tahap tinggi. Adakah Negeri Sembilan mampu mempertahankan maruah di laman sendiri, atau adakah Selangor FC akan pulang dengan langkah kanan? Sama-sama kita nantikan sepak bola pada jam 9 malam ini.